sekarang ni kita pakai mode D. Aku set dia sampai 20 km. Kalau tekan sampai habis pun dia akan stay sampai 20 km. Ini korang boleh set dekat dia punya apps lah. Kalau mode E, ekonomi ni aku set sampai 10 km saja, sesuai untuk training bagi anak ataupun untuk mode slow macam yang contoh sekarang jalan licin kan. Kalau slow steady je. Senang kan. Dan yang ni korang boleh set maksimum 90 km, tapi aku set 30 pun dah cukup laju guys. 30-40 km boleh set dekat dia punya apps. Jom kita test dia punya speed mode. Laju guys. Ini korang tekan straight kan, 5 second dia auto cruise. Itu korang boleh lepas dia auto cruise. Laju kan. Nak release auto cruise tekan sini balik, then brake. Memang shock dah lebih laju, bateri pun tahan lama. Yang ni aku ambil yang upgraded version punya X Evo yang color black tu. Memang nice gila. Tekan back kuning kalau korang nak.